Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar mana-mana kan? Okay, kita dah selesai mesh petang ni. Tapi Alhamdulillah. kita tak habis penuh lah kan? Sebab ada member yang perlu dihantar ke hospital. Ke hospital sebabkan Penat. lah penting. Yes, penat. Player kita over exhausted. Okay, so kita makan-makan dulu sebelum balik ke. Apa pun gak biasa daripada Nizam ya. Apa-apa kita makan dulu sebelum kita balik ke resort kita. Sini kita tahu semua. Makan dulu lah kita Gambar. Makan. Makan. Sayur. Kau elok kan? Aku pergi yang kau elok. Sama lah kita. Serah ni dia nak upgrade lagi lah. Kalau boleh, dia nak ada satu sponsor yang daripada sesiapa lah, supaya boleh dapatkan apa allowance untuk kata allowance macam kehadiran untuk training, supaya ada kemudahan lah, lebih poket lah dia kan. Sagu hati kehadiran. Tapi dia cuba nak dia nak sesuatu lah, maknanya penaja yang besar lah. Cuma tadi pun sembang sekejap lah. Mungkin itulah hasrat dia sebenarnya. Sebelum ni kan, hobi petang datang lepas tu balik main kan. Mana dia ada hasrat yang besar kan. Ada bunyi perak sikit kot tau. Kan. Jadi dia nak ada, kalau boleh ada duit alarm lah untuk player ni. Cuma kita lah, bagi saya lah, kalau kita nak sesuatu macam hasrat pemimpin, dia bos kan, dia pemimpin, dia punya cita-cita dia jauh ke depan. Dia nak ada satu benda yang kalau boleh hari nak ada benda ni kan. Jadi benda yang menawankan benda ni adalah wang lah, duit lah kan. Segala-galanya lah duit kan. Duit ni dia raja kan. Tapi kalau tak pandai, tak tahulah jadi macam mana. Lingkup lah kan. Jadi tapi saya rasa tak ada duit pun player-player ni nampak gayanya hebat-hebat lah. Boleh datang, boleh main, boleh score kan. Itu satu kekuatan yang luar biasa lah. Kalau apa yang ni kan, kita ada buat penambahan nanti apa kan. Pergi Perak pula katanya. Hello? Kena buat bini tu nampak. Baik. Ada tanya dia duduk mal kan ni. Dia sewa bilik. Asing ah. Cairi. Hari. Tapi tahu Ni. kalau tutup Tuan-tuan kalau duduk duduk sini, ipoh dia sewa mana? Tahu dia sewa mana? Ada. Tu belah-belah ni apa? Pada letak. Pada buta. Jauh. Dia kata dia live group lepas ni akan. Betul. Sudah veteran. Ada dah ke veteran cerah? Ada. Belum lagi. Belum lagi. On the way. On the way. Hello lah paling tu lah tu. Iya kan.
Cuma abang tu saya tak berani nak komplain lebih-lebih lah. Cuma nampak gayanya semua dah usaha lah senang kan, dah habis baik lah kan. Tapi Tuhan tu dia dah tentukan. Kalau kata dia boleh main sampai habis, mungkin boleh seri kot tau. Nampak tengok nampak dah naik dah. Super sub tak masuk. Ni baru masuk lah. Tak nak buat. Tak ada. Mana nak tukar orang tu? Mana Dia nak 87 dia score free kick katanya. Dah repeat lah tau. Pagi tadi lah. ada dah gitu. Tadi Masa dia awal sejam daripada kita. Masa dia. So sejam yang ke depan dia akan tahu apa yang akan berlaku. Lagi aku nak tanya kat Pak Tam ni. bola tu Masalah kau betul. Tanya orang siap dia nanti. Tanya Ijan. Okey. Tapi tak apalah, orang kata kita ni kalau kata zaman Melayu dulu pegang keris, pegang tombak kan. Orang kata panglima lah. Panglima perang ni. Semua ni kita ni adalah panglima. Dia tak ada pun siapa yang bawah, siapa yang atas. Semua dia jaga dia punya side masing-masing lah. Kau ni peranan apa, kau ni peranan apa. Kan? Mana kita main ni tak ada tinggi, tak ada rendah. Kita sama-sama main. Kan? Nak panggil Haji ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Haji. Dia man of the match event kita untuk 3 hari. Assalamualaikum yang berbahagia tuan. Ya. Kawan ni. Assalamualaikum. Saya ada beberapa perkara, iaitu 9 perkara lah saya nak cakap 9 perkara. Ini kalau kat depan saya. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cerah Celtic dan juga semua yang ada dekat sini lah, sebab sudi menerima saya sebagai ahli baru. Ali baru kan? Ali baru. Best sobat. So saya kat sini sebenarnya orang kata first kali disebabkan saya bermain futsal untuk dia orang, dia berkembang daripada bola sepak, betul. Lepas tu dia ada akademi dan dia cuba untuk buat futsal. So bagi saya, benda ni adalah benda yang bukan mudah untuk orang-orang yang kira orang kata belia-belia yang macam kita orang. Kan, lagi-lagi orang kata yang tak ada fun, yang tak ada dana dan sebagainya. So banyak diucapkan untuk yang orang kata apa, management ni, dan juga kepada player-player kerana main disebabkan passion lah. Betul. So Silakan. dekat sini nak cakap yang Celtic ni satu benda yang berbeza dengan tim lain bagi saya, sebab benda ni saya takkan dapat dekat luar kecuali di tim IPT. Betul, orang kata team bonding, di mana korang semua ni kita berkumpul satu tempat, orang kata jumpa kawan-kawan baru yang tak pernah jumpa pun, yang tak pernah kenal pun siapa-siapa, tapi kita boleh bergurau macam kita dah kenal lama. So bagi aku benda tu lah yang membuatkan aku rasa semangat lagi untuk stay dalam team ni. Boleh. Vamos. Sampai hari mula saya akan jadi pemain bola sepak. Vamos. The wing. So macam tadi ada nampak sikit korang masa dalam court. Oi, futsal. Futsal ni. Belum lagi ada tu. Dalam padang. So nampak korang ada sedikit kacau bilau tadi, ada sedikit marah sini dan sebagainya. Sebenarnya marah tu bagi saya tak perlu. Kalau nak tegur boleh, betul, macam korang cakap tegur sama si. Sebenarnya korang dah kenal lama, korang dah tahu sebenarnya kelemahan kawan korang, kelebihan kawan korang. Dan korang pun dah tahu kelemahan dan kelebihan di sini. Di mana korang bermain dalam satu pasukan, korang kena tutup kelemahan kawan korang dengan kelebihan yang korang ada, dan korang kena tutup yang kawan korang ni kena tutup lah kelemahan diri korang dengan kelebihan yang korang ada. Faham? So bagi saya 11 pemain dalam padang tu
sangat-sangatlah penting. Setiap seorang memainkan peranan yang penting. So jangan rasa diri tu rendah, jangan rasa diri tu takut sebab semua orang makan nasi. Betul. Besar macam mana player yang korang jumpa, tahu macam mana sebab aku dengar juga orang cakap ni player Selangor yang korang lawan tadi. Ada yang player daripada ni bukan biasa kan. Tapi korang berapa lama korang main futsal? Berapa lama korang main bola? Dia masak lain dia. Minta maaf. Sama-sama. Berapa lama dah kan korang main bola kan? So bagi aku tak perlu ada rasa takut. Yang penting fight lah kan. So aku pun puas hati tengok daripada sebab aku first time datang tengok game bola depan-depan. So aku tak pernah tahu pun, tak pernah experience macam mana, lagi-lagi di Indonesia ni tak pernah tahu pun. So aku rasa ni pengalaman yang paling best. Bila nampak korang jatuh dan second half aku nampak korang ada semangat untuk naik balik. So bagi aku tu adalah satu pencapaian sebenarnya yang korang tak nampak. Sebenarnya sedikit-sedikit pencapaian itulah sebenarnya korang kena hargai. Betul. Kalau korang tak hargai sedikit pencapaian kecil tu maknanya korang tak bersyukur. Lagi satu, kalau korang takut untuk mencuba maknanya korang takut untuk berjaya. Ini yang kita mahu. Ini yang kita mahu. Pangkal je. Jawatan apa? Panjang apa itu? Panjang apa? Saya nak cakap sikit boleh? Boleh. Awak belum sampai diri lah siapa? Semalam dengan hari ni nampak sewel. Tapi hari ni Malam otak tinggal kat air. Kutip tadi. So sebenarnya jangan banyak fikirlah dalam padang, betul. Korang nak menang, korang kena jangan penat fikir tapi penat buat. So buat sehabis baik. Aku percaya korang ni ada, orang kata apa, credibility, ada kelebihan masing-masing. So korang boleh grow. So macam Dana tadi tu, kalau kita dapat tu bonus. Betul, itu bonus. Sebab korang bermain untuk passion. Sebab passion korang minat main bola dan juga ceras lah. Ceras pun tak pernah halang korang nak main team mana-mana. Betul. Tapi bila korang dengan ceras, betul-betul pegang lah kan, korang ni kan. Benda ni sebenarnya silaturahim ni benda yang paling penting lah kan. Kawan-kawan juga yang akan tolong kawan-kawan kan. So saya rasa itu saja daripada saya. Hello kan. Elok pula. So saya harap coach dapat terima saya sebagai pemain bola sepak. Buat sini tu. Kau masuk akademi tu. Rekrut. Ni jumpa akademi ni. Central Wing. So saya nak main 6-1-3. Back. Saya seorang kan. Dia option kedua dia back apa? Back striker. So saya rasa tak ada apa-apa. Ada apa tadi? Ya, saya ada catat kan. Wah. Tak sisi dia. Ini memang boleh ganti panjang tu. Panjang kita kick. Kita Bangla tak balik kan? Tak Bangla tak balik kan? Boleh lagi. Yang penting aku nak ucapkan tahniah. Korang dah buat habis baik kan. 2 gol bolos tu aku tahu tu bukan kau. So santai kan. Banyak di benda ni permulaan untuk tahun baru kita, betul. 2025 permulaan baru bagi ceras. So aku harap 7 tahun korang buat ni tak sia-sia supaya terus berkembang. Walaupun kita baru kenal tapi aku rasa kita adalah keluarga. Itu je. Kata-kata saya dengan dengan Al-Fatihah. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. jawapan yang jelas, padat, ringkas dan padu. Baik sampai. Tak, aku tak. Banyak cakap sangat. Aku behind the scene. Behind apa? Behind the scene. Nak jemput beg sebenarnya. Memang nak jemput beg. Sebab tadi lah kita baik dah. Baik kita lain. Assalamualaikum. Selamat malam. Aku nak cakap tak banyak pun aku nak cakap sikit je. Sebab aku tahu korang akan gelak tengok muka aku. So aku nak cakap menang kalah tu biasa. Menang kalah tu ada permainan dan menang rezeki, kalah itu pasti. Okay. Dalam bagi aku dalam ceras ni macam dia cakap kita ni
bukan sekadar player. Kita ni family. Aku duduk kat Ceras ni, mana-mana team aku sanggup main bayar, tapi environment macam ni lah aku nak. Faham? Environment macam ni. Kita anggap sebagai tiap player ni bukan setakat player saja, tapi abang adik kita. Macam tu bagi aku. So dekat banyak team aku main tak dapat apa yang ada dekat Ceras ni lah. Kalau tanya macam kau cakap tadi macam IPT aku tak pernah belajar. Sorry ya. Aku tak pernah rasa lah IPT tu macam mana. Tapi dekat Ceras ni ada lah benda tu. So dalam padang, lagi satu dalam padang, jangan nak marah-marah kawan. Tegur boleh, marah jangan. Kesian kawan-kawan. Pressure panas pula tadi kan. Panas. Dia biar muka hitam, jangan hati hitam. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sikit. Kau ni nak kena soal siasat dulu. Dah buka ni. Tadi lepas dia pergi belakang pagar. Dah buka Suruhanjaya. Kau jumpa ayah. Elau nak masuk. Ayah tu. Nak dah masuk. Okay, aku nak jemput Joji. Sebelum Bang Oji. Awak. Tak ada orang lain nama juga tak? Aduh. Awak je seorang. Allah. Baik, selamat malam warga Pacific. Tak banyak cakap lah. Komen pasal game boleh tak? Boleh, komen pasal game. Boleh. Ya. Tak ramai orang kenal Kod Busan. Daripada Kod Busan, cerita kita main bola nak. Kalau bawa Busan. Kami main. Busan tu betul Pius Salman. Pius Salman. Underdog team main kat Melawati, LFA. Kami orang boleh fight semua team. Dia orang nak takut. Siapa Busan ni? Cerita dari situ. Siapa Busan ni? Aku dengar cerita ni penubuhan kat situ. Masa tu kami orang macam ni. Budak-budak macam ni. Cerita dia macam ni. Tak ada. Budak-budak boleh kontrol. Aku masa tu umur 27 ke 25 macam tu lah. 20 lebih. 4 kot. Long lah. 45 kan. Alun pun tak habis sekolah ke. Budak Alun habis. Budak ni tak habis. Ada tak habis lagi. Dia tak ambil SPM. Masa tu Busan drop sebab apa? Aku cerita lah. Bukan nak aib. Ini cerita kisah kami. Busan drop sebab apa? Sorry saya lah. Aku cakap Sarif marah player dalam padang. Relax Sarif. Kau marah player, kau pressure diri sendiri. Cerita dia dulu macam tu lah. Dalam padang marah kawan-kawan. Kau rasa diri kau senang. Aku tak cakap siapa-siapa. Tapi inilah hakikat dia. Bola sepak lebih kepada kesetaraan. Kalau kau bawa kepala kau, Alung bawa kepala dia, Ibu bawa kepala dia. Ibu nak pasang kau tak? Ibu nak pasang Alung tak? Alung nak pasang tak kau? Alung buat habis-habis, buat lagi gol. Cerita dia kat situ. Busan gugur sebab benda tu. Busan out habis sebab benda tu. Ini sejarah statistik lah. Sebelum adanya statistik, Busan lah kami orang main. Kami kenal ramai player kat situ. Bagus, Busan bagus budak-budak dalam tu. Tapi sebab tak ada pusat fahaman, tak ada bonding. Kau rasa kau kau cakap kau main aku mana boleh, aku kena main striker. Kau mana? Lepas tu main dalam padang, kau main 3 orang kau je. Kau tak percaya kawan-kawan. Lepas tu marah-marah kawan-kawan. Game depan ni tak nak datang, tu tak nak datang, ini tak nak datang. Last game kami ada baki 2 ke 3 game, tak ada orang dah main. Baru aja ini. Tak ada. Baru AD masuk. AD terkiar. Sepak kaki tinggi jatuh. Baru aja Tapi rambut pendek lah masa tu. Ni cerita kisah benar. Robohnya sebuah tim kerana ego, kerana sikap dan tak ada bonding yang cukup. Macam itulah kalau kita dalam padang. Yes, aku tak kisah. Tegur kawan-kawan. Setiap orang ada mistake, setiap orang ada kelebihan, setiap orang lebih tinggi dia punya skill. Ada orang dia tak ada skill tapi dia ada basic football. Boleh marah, tak ada masalah. Tapi bila kau marah, terlalu marah, kau rasa macam dalam padang.
Kau dah press kawan-kawan, lepas tu kau rasa marah. Kau rasa kau boleh kontrol tak game kau? Kau akan jadi dia fed up. Jadi dalam pandang tadi aku nak tegur itu je. Yes, aku pun ada buat mistake. Kawan-kawan ada mistake. Kawan minta bola, kita pasing. Perumpamaan. Betul. So, tak cakap banyak. Kekalkan apa yang kita ada sekarang, kekalkan kita punya silaturahim, kekalkan kita punya persahabatan, kekalkan kita punya family. Family kita ni lah. Dalam bola, family kita lah ni lah. Secara setting. Aku suka suasana macam ni semalam. Itulah bola sepak. Mesti ada macam tu. Kalau kau setakat duduk satu bilik, kau tengok aku tengok kau, tak jadi apa. Main pelik. Tak tahu apa. Main pelik. Itulah pelik tak? Tak jadi apa, Bang. Betul. Bola sepak inilah dia. Kau tanyalah ibu. Budak bola memang gila. Tak gila bukan main bola. Ya. Kekalkan kita punya tim, kita punya cekal lagi. Ya. Yang muda-muda jangan malu, jangan segan. iPad jadi memang. Ya. Yang muda-muda banyak yang segan. Baik, ada banyak. Terima kasih. Tak pindah. Kita tak pindah kan. Wakil anak muda. Ha? Wakil anak muda. Siapa? Okey, anak muda. Aduh. Jap, sebelum tu Zul ada info baru pasal Nizam. Sekarang dia kena pantau sampai pukul 12. Suara tu garau. Suara dia macam tu lah. Kau asal lah. Suara dia macam boy shaming tu. Sekarang Nizam kena pantau sampai pukul 12. So 12. Kalau dia okey dalam pukul 12 tu, doktor bagi dia lepas, dia balik lah. Kalau tak, mungkin dia kena tahan lagi kot. Dia punya awet tak. Semalam ni, kalau memang dia tunggu lah. So malam ni tidur sini lah. Ha? Malam ni tidur sini. Memang siapa yang nak Dia teman? tidur duduk sana. Aku teman. Dia tidur dong. Sini banyak alam. Alam mak. Tolong matikan alam malam ni. Please lah. Kau bayangkan, aku daripada atas ni turun, pergi matikan alam kat tengah-tengah. Kita alam. Alam apa? 10 minit. Dah jumpa belum? Kasih biru. 10 minit. Aku ingat ada lah yang dekat-dekat. Masalahnya orang telinga yang kiri kanan tu tak tahu aku tidur macam mana. Aku rasa gempa bumi tak bangun juga. Banjir pula. Okay. Sebelum kita ke penutup, Jan. okay. So aku ada nak buat satu lah. Kata apa bukan sesi siapa yang nak bertanya. Mungkin dalam 5 soalan sebabnya dalam masa sama ramai yang banyak yang bertanya. Zarul bertanya macam tu, ramai orang yang tanya macam ni. Dia tanyalah. Jadi untuk jelaskan untuk Yang nak jawab siapa? Jawab siapa? benda, tak, jadi aku bukan siapa yang nak tanya. Okay, aku akan jelaskan semua benda supaya orang faham cara kami manage team dan juga kontrol kita punya kewangan lah. Management di depan lah. Di depan ni. Di ke depan ni. Management depan. Ni sesi soal jawab. Management depan. Yang OL lah, yang baru-baru ni kita tak tahu apa. Long. Babat duit alung lah. Alung. Di sini. Soalan management ni. Management baru kena pergi depan juga. Panel lah. Okay, panel lah. Tak apa, kita wakil kan. Aku tak nak ambil masa lama sebab mungkin malam ni kita nak party ke apa kan. Joji dah beli dah produk tu. 10 kan. Paling besar 15. Untuk Liga. 10. Untuk Liga 10. Kalau ada cameraman adalah, kalau tak ada tak ada. Walaupun ada cameraman still 10 untuk Liga. Okey. So dari situ kita kontrol kewangan kita dengan akan collection pada player RM10 saja. Contoh kolek-kolek dapat 100 lebih ke 200 lebih tu baru kita keluarkan duit sponsor untuk top up. So itu cara kita manage kita punya untuk Liga. Sama juga kalau friendly maksimum pun kita akan collect RM15 je plus cameraman. Dan lebih tu kita akan support daripada orang kata subsidi lah. Kita pakai duit sponsor. So dekat situ cara kita manage lah kita punya kontrol kewangan.
supaya kewangan kita ni macam hari ni korang datang sini. Daripada collection korang ni half kita keluarkan daripada duit club lah untuk support. So dari situ kita dapat bertahan duit club tu agak lama. Dan bersama sponsor pun masuk. Jadi untuk soalan tadi liga, of course kita selected juga liga sebab kita pilih liga yang berbaloi. Bagi untuk tahun lepas kita join UPM dengan UM punya liga. Bagi aku sangat berbaloi lah. Sebab kos untuk liga UM dengan UPM pun tak mahal macam liga sosial biasa. Macam korang tahu mungkin dekat tim luar korang dah biasa main, mungkin datang main saja. Tapi untuk setiap game liga dekat UKM Elite Bangi apa semua tu, mana-mana elite, kalau game pukul 3, pukul 4 harga padang 300 lebih. Kalau game pukul 3 kau nak main bola. Kalau game pukul 5 400 lebih. Kalau game malam 550. Dapat murah lah itu cancel. Paling murah tu kan? Itu dapat murah. Dia mengang. Itu dapat murah. Dia blue tick aku kan. Dia suruh aku cari padang tau. Okay. So ni suruh korang imagine lah, bukan suruh ni. Okay. 550 untuk satu game. Cuba kalau korang bayangkan dalam satu liga ada 12 tim, ada 11 game. Berapa? 550. 5,000. Betul? 6,000. 5,000. Tengok berapa tim lah ada. Campur dengan yuran lagi. Yuran lain? Yuran 2,000. Tak dengan 2,000. Yuran selalu 500 jugalah kalau aku tengok selalu posting. Costing untuk main liga tu lebih kurang 6 ke 7,000. Bayar padang saja. Kalau kita dapat 6-7 ribu, contoh dapat sponsor 6-7 ribu, kita keluarkan habis dalam masa 3 bulan, bagi kita rugi. Sebab tim Ceras orang kata sponsornya swasta, kita tak ada sponsor YB. Kita bukan macam tim IPT, sponsor ada peruntukan sukan, tak ada. Jadi kami dapat sponsor daripada syarikat. Jadi untuk dapatkan sponsor pun bukan senang. So that's why dekat situ kita kontrol kewangan kita. Macam kita main liga-liga yang bagi aku kata apa, yang berbaloi lah. Bagi aku liga UM tu memang sangat berbaloi lah. Harga padang pun ni aku bagi tahu ni, walaupun benda ni tak sulit, tapi aku bagi tahu je lah. Harga padang pun 300 untuk main liga UM tu. Sebab main dalam UM, and then UM tak ada orang kata tak ada markup lah, tak ada markup daripada ref, tak ada markup daripada memang tu padang dorang. So that's why padang jadi murah lah. UM? Kita main kat liga UM lah baru ni. Dekat UM Bangsa. So itulah jawapan untuk daripada pihak manajemen kenapa kita tak join Liga FS apa semua. Selain tu faktor Liga FS pun jauh untuk kami daripada Ceras ke Shah Alam dah. Shah Alam selalu belah main Jelutong kan. Jelutong. Arena Jelutong dengan Pandamaran sekarang. Pandamaran paling jauh. Maran kan? Pandamaran Kelang. Jauh tu jauh. Kalau game ketiga boleh datang? Pulau Indah tu. Boleh. Kalau game pukul 3 berapa kau nak keluar rumah? Kalau kereta sejam lah. Sekarang boleh cakap boleh. Sabtu Ahad kau ada aktiviti apa dengan family? Dia tak ada family, dia away. Dia lebih pada away. Aku jawab tu dia. Dia lebih pada away. Okay, ni secara okay, so that's benda-benda ni costing diorang habis Liga M5 dalam masa 3 bulan 25,000. Champion 5,000. Tak malu. Keluar modal 20,000. kalau aku dapat 30,000 kan, dia bohongi Sabah. Betul? Kalau kita join sambil kita join liga, tapi join liga yang ada macam aku cakap tadi lah. Kita ada selected kad kita lah. Tapi untuk kau habis 30,000 dalam masa 3 bulan. Lepas tu tadi aku tanya, so tahun ni masa 3 bulan. Kalau kata yang Iris tu nama dia klinik kalau klinik Iris ni bagi sponsor, masuklah dalam liga. Kalau tak ada mungkin friendly ni tu. So itu salah satunya macam dia cakap, kelab sosial banyak bubar. Macam dekat KL banyak kelab-kelab besar sosial yang dulu dah memang ada nama, tapi sebab ada benda-benda macam ni yang kata mungkin kewangan diorang macam ni banyak bubar. Dan salah satunya yang tengah baru nak start naik balik sekarang kelab besar, apa tak lagi kalau kita kelab yang
Anak-anak. Panggil anak-anak kelab-kelab kecil. Kaki kau flat. Okay. So itu jawapan untuk Liga. So ada lagi apa Zarul? Soalan? Nak tanya, kan nak masuk Liga kan? Nak cadangkan lah. Kalau boleh tu seminggu sekali lah buat friendly. Aku pernah buat tu. Seminggu sekali buat friendly, tolong lah malam. Sebab Writer pula kan. Masuk Padang Bayi Duri je. Tangguh main video pada video ni gila. Aku tak tahu. Aku pernah Belum bukan. Sebab bila lari, jogging kalau katakan main bola. masa pergi jerantut, Ingat ada patah. masa pergi jerantut lama hilang, lepas tu terus pergi sana main sama-sama. Lebih kepada otot. Yang ni pun sama. Tanda tak ada benda lain lah. Ais tu je lah. Nak macam DSM. Okay, untuk first untuk yang preparation kita ke preparation kita ke sini pun memang mengaku lah kita tak ada pressure sangat sebab satunya kami manajemen agak busy sikit. Ada orang kata pribadi punya hal lah, family Nak kahwin. Management nak kahwin. Kemudian orang kata akademi tengah hot sekarang ni, tengah rancak. So akademi dia bukan macam dewasa. Dewasa aku kata jumpa sana. Akademi Abi nak kena pick up sekejap. So memang kita mengaku Tanggungjawab. preparation tu agak Cabaran. Tapi insyaAllah dengan keahlian baru Azim, Dia bawa bas kan? Bukan Sekolah. so insyaAllah untuk persoalan Zarul tadi akan terapkan friendly game. Tapi nak malam. Nak malam tu nak malam. Turf malam. Nak turf kamera. Kalau turf petang tak boleh? Kenapa nak petang? dengan tim wanita. Tak kisah, dia kena Zarul. Malam nak dating lah kau ni. Tak baiklah keluar Dia dating kat padang, dia bawa dia. Okey, berkenaan dengan waktu tu nanti kita share, tapi insyaAllah lah kita cuba untuk kerap kalau tak ada liga tu kita kerapkan friendly. Okey, lagi? Betul? Arif tanya Elang ni. Macam nak tanya sikit, macam Azim dah boleh beli phone ke? Dah ada. Dia bukan dah dia dah ada. Bu ancing ah, bu Dia dah skor 2 tadi tu. Oh ya. Dia dah Itu skor pun abang bagi. Benar abang kan? Abang di sekolah. Training. Riz. Dia merah. Riz Oh, Sarawak. Riz Sarawak, Riz. Aris Sarawak. Riz Carlton. Dia bagi aku dah kat setahun dah. Tak pernah pakai pun. So coach boleh Keluar ni loh. Kalau contoh ada event macam ni kan. Tak payah friendly tak apa, training lah. Tolong. Training. Tapi training orang lihat nak pergi. Kalau friendly orang suka pergi. Itu memang pengalaman kalau training orang dia nak pergi. Dia tak boleh. Kalau Ni tergantung basic tak kan? ada. Ye kata tadi kat aku sebab Padang Bayi Duri. Lo, aku kalau training aku memang datang kan. Kau yang tak ada. Hari tu kita tukar Padang, Seri Kembangan kan. Yang itu yang kita nak buat photoshoot sambil training tu. Lepas tu lah tu pergi Bayi Duri juga. Sebab tak ramai bang. Sebab tak ada orang. Buat apa aku bayar sewa. Tak ada orang pergi lah. Okay, lagi? Soalan? Itu je. Oh, training. Perancangan kau. OECD kalau si Kembangan. Perancangan kau. Training macam mana? Tak. Perancangan kau training untuk tim senior. Sebab contoh akademik ada training. Berkenaan dengan training sebenarnya bagi aku sangat rugi kalau tak buat sebab secara detik kita dah ada padang walaupun padangnya 50. Tapi kita dah ada padang, dah ada sedia tempat. Cuma berkenaan dengan training tu mungkin Teruk sangat dah buka bola tu. Itu dah tanpa padang. Itu miskin tega. Kita panggil dia datang. Dia tak nak datang, itu hak dia. Kita pun tak ada halang. Kita pun tak ada sign kontrak. Kita sikap profesional walaupun kita bukan pro. Right, ya. Macam mana IG profesional Jangan macam risau. IG jadi Awak fight tempat awak center sekolah. Sebenarnya ramai yang player keluar masuk. Sebab aku tak nak Hilang. hilang. Itu je. Seperti mana pengalaman kau sebelum ni? Betul. Sekarang lah dalam keadaan sekarang kita memang ramai player. Semua tahu kita ada siapa sekarang. Cuma untuk trip ke sini saja makan masa 3 hari, jadi dorang tak free dengan masa dorang. Tapi untuk player kita dah ramai. Macam kau kenal Nowan, Syahir, Afiq. So ramai lagi sebenarnya.
Tapi untuk ke sini lah masa kita ambil masa diorang memang diorang tak free, ada hal family sebab cuti New Year. Jadi itu kita faham. So sebenarnya Jim, untuk soalan kau tu, macam Dwi cakap lah, kita dah ada berapa ramai dalam player yang kita dah ada sekarang. Tapi siapa yang kita invite, siapa yang datang lah. Tapi untuk elakkan orang kata apa, berlaku macam petang tadi, bagi aku ni sukan lelaki, sukan main bola. Jadi dalam padang normal lah. Apa yang jadi kat Izam petang tadi tu bagi aku benda tu normal. Cara kita counter balik tu je. Cara kita kontrol balik. Jangan dia panas, kita pun lagi panas. So itulah cara macam kalau kau nampak petang tadi macam mana? Bila Izam marah, semua marah lagi ke apa? Tak, semua boleh adapt lah, maksudnya. So tu cara kita counter balik keadaan tu. Alright, sebenarnya tak ada soalan pun nak kata. Dengan usaha, dengan akademi yang ada, so kita harap benda ni akan berjalan. So rumusan untuk semua bagi yang ada kat sini malam ni, ada yang menyuarakan kebimbangan, aku tak boleh di stay back dengan benda macam ni, silaturahim yang baik macam ni untuk kita orang kata untuk meningkatkan kita punya mutu permainan tim kita, kelab kita ni, yang dari bonding semua orang kata jadi bina selama 7 tahun kan. Sejarah yang macam Jody cakap tu, dari mana asalnya, saya sangat kagum lah. Walaupun saya tak silap saya tahun lepas saya masuk kan, mengetahui apa ni kawan semua, macam-macam berlaku, macam-macam saya pandang dan lihat kat situ adalah satu benda yang terlampau hebat. Memang hebat. Sebab kita dah dengar cerita macam Zul cakap tadi, banyak kelab-kelab yang cuba membina satu kelab tapi tak boleh ke mana atas sebab perkara yang sama. Dari segi kewangan, dari segi apa semua, yang paling memberi impak sekali ialah kewangan. Tiada kewangan, mungkin ada dia akan musnah juga. Satu tim tu akan menjadi satu benda yang kita nak relasi apa, kita nak jadi impian tu tak dapat separuh jalan orang kata. Tapi seperti mana yang Datuk cakap tadi, usaha bos kita Harry untuk membina benda ni dalam satu komuniti yang baik, usaha yang baik, jelas kat situ dah jelas kan? Saya harap benda ni akan terus kekal. So rumusan ni lagi satu, saya dapat tahu selama saya pergi ke mana-mana Jerantut sebelum ni dan hari ini, ada benda yang paling saya rasa tertekan sikit, akan take note lah. Saya dah banyak kali cakap, ini mengenai attitude bermain bola. Jauh mana kawan sudah pergi dapat adapt benda ni sebaiknya. Usaha kali awak supaya saya dah cakap tak mau fikir benda ni dalam padang. Even sikit masalah, dia akan mengganggu setiap permainan. Bila kita main adalah untuk satu tim. Kalau kita buat kerana macam attitude yang tak boleh ditegur atau tak boleh menerima teguran kawan-kawan masing-masing, itu adalah satu masalah. Bukan masalah untuk pengurusan saja, dan kawan-kawan lain untuk bermasalah. Satu tim boleh menjadi masalah. Itulah punca dia. Saya dapat tahu kat situ hari ini benda tu berlaku. Setiap game saya dah nasihatkan, jaga emosi, jaga silaturahim, masa komitmen di dalam padang 90 minit. Jangan ada pertengkaran, percakaran, tak puas hati. Itu yang saya selalu cakap, void, deletekan dengan segera. Belajar benda tu semua. Itu adalah senjata kita bermain bola. Kalau kita tak boleh adapt benda tu lagi, kita tak boleh melakukan benda tu lagi dalam diri kita. Player baru dan yang lalu datang ni adalah player yang ada ni, hopefully orang akan
sentiasa kekalkan korang punya main, cara bentuk main kau. Korang semua tak berubah dan tahu cara main kawan masing-masing. Okay? Saya harap benda ni terus kekal. Dan saya harap semua orang kata apa yang kita dah lakukan ni kita buat dengan secara yang paling terbaik. Kita jangan mengharap apa-apa dulu. Seperti mana yang terangkan tadi, kita masih bergantung kepada segi kewangan apa ni. Memang ketika orang lain cuba juga buat, tapi kita pun sedaya upaya juga. Sebab contoh masuk liga berapa banyak kos, itu kita tak dapat champion. Cuba kira kita tak dapat dia. Kalau kita dapat champion pun tak berbaloi 6,700 satu liga, betul tak? So kita kena ada kerjasama. Sementara kita dapat peruntukan yang cukup ataupun sponsor, so kita kena korban sikit. Even dapat separuh daripada bantuan daripada management untuk kita menjayakan liga-liga yang akan datang ni, yang dalam perancangan. So harap macam dulu pun kita hopefully dapat collect pun tak apalah, sabarlah kan. Itu kesabaran kita tu kena tinggi, kena kekal kan. Saya rasa itu dia adalah yang saya boleh cakap. Saya harap benda ni, saya pun sekarang ni saya bekerja. Kalau hari Isnin sampai hari Jumaat saya tak boleh nak invite sangat. Kalau satu Ahad saya boleh turun. Saya nak beritahu Zul, kedudukan saya sekarang saya bekerja sendiri. Jadi masa saya satu Ahad je lah. So jadi saya harap benda ni saya datang, saya mostly saya bekerja untuk membantu korang. Membantu korang. Knowledge yang saya ada, insya-Allah saya akan cuba deliver. Mana yang patut saya deliver, saya akan deliverkan. Saya harap awak bagi kerjasama, itu yang paling penting. Okay, itu je lah. Terima kasih atas semua ni, kehadiran korang ni, support yang korang bagi kepada Presiden kita. Walaupun dia telah melakukan perkara yang terbaik, insya-Allah apa yang dirancang itu tadi akan menyediakan sedikit allowance. Kita doa bersama. So harap berjaya dan tak ada benda yang tak berjaya kalau kita terus berusaha. Okey? Betul. Terima kasih. Lupa sok pergi mana kerja balik. Terima kasih banyak. Orang dia lepas tu buat pusat ni. Masih buat pusat lagi. Setrawing. Okey. Selamat. Saya kontak Terus dah. Player baru. Tak boleh tu. Dia dah ambil lah. Tak dapat. Boleh je tapi diri. Jadi ni kita ada jawatan baru. Saya nombor 1 kat sini tau, jangan main-main. Ucap. tukar tu, tukar